Antara tips yang paling berkesan untuk wujudkan simpanan adalah simpan secara paksa dan juga lupa, tuan-tuan. Kena paksa menyimpan. Jadi macam mana nak paksa simpan, tuan-tuan? Apabila terima gaji, terus simpan minimum 10% daripada gaji ke dalam bentuk emas fizikal macam ini. Jadi tuan-tuan, apabila kita tukar ke dalam bentuk emas, insya-Allah kita akan lupa nilai dia. Sebab tu ramai orang menyimpan emas, tuan-tuan, simpanan dia bertambah banyak. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, tuan-tuan, kita simpan dah, tapi kita tak lupa. Kita tengok nilai nombor dia. Oh, ada 1000 saving, ada 2000 saving, ada 5000 saving. Jadi mudah untuk kita belanjakan. Tapi dalam bentuk emas, tuan-tuan, kita ada daripada ada 5 gram sampai ada item 10 gram, sampai ada item 20 gram, tuan-tuan akan ketagih simpan. Tengok simpanan makin bertambah asbab menabung di dalam bentuk emas. Ya tuan-tuan, untuk paksa dan lupa tidak ada cara lain kecuali dalam bentuk emas macam ini, tuan-tuan. Nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya dan follow saya, tuan-tuan, untuk ilmu kewangan yang seterusnya.